Bayangkan Anda sedang membersihkan sebuah almari lama di rumah. Di bahagian paling bawah, Anda menemui sebuah tabung yang sudah bertahun-tahun tidak dibuka. Apabila Anda menggoncangnya, kedengaran bunyi shilling yang memenuhi ruang di dalamnya. Anda membuka tabung itu dan mula mengasingkan satu demi satu shilling yang ada. Tiba-tiba, mata Anda tertumpu kepada sekeping shilling RM1 Malaysia tahun 1993. Anda mungkin tersenyum dan berkata, ini cuma shilling lama. Tetapi bagaimana jika shilling yang kelihatan biasa itu sebenarnya menjadi antara shilling yang sering dicari oleh peminat koleksi? Dan bagaimana jika ramai orang pernah membelanjakan shilling seperti ini tanpa menyedari bahawa ada pengumpul yang masih mencarinya sehingga hari ini? Sebelum kita meneruskan video ini, saya ingin bertanya satu soalan kepada anda. Di manakah anda akan menjual shilling lama anda jika suatu hari nanti anda mendapati ia mempunyai nilai yang menarik? Jangan jawab dahulu kerana pada penghujung video ini saya akan berkongsi satu perkara yang sangat penting sebelum anda membuat keputusan tentang mana-mana shilling yang anda simpan. Pastikan anda menonton sehingga saat terakhir kerana pada penghujung video nanti saya akan berkongsi anggaran nilai shilling RM1 Malaysia tahun 1993 yang sering menjadi perbualan dalam kalangan pengumpul. Anda mungkin akan terus membuka laci, dompet lama atau tabung di rumah selepas menonton video ini. Jika anda baru berada di saluran ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan aktifkan loceng notifikasi supaya anda tidak terlepas perkongsian mengenai shilling-shilling lama Malaysia yang mungkin masih berada dalam simpanan anda. Shilling RM1 Malaysia tahun 1993 bukan sekadar sekeping shilling yang pernah digunakan untuk membeli makanan atau membayar barangan harian. Ia merupakan sebahagian daripada sejarah mata wang negara yang pernah digunakan oleh berjuta-juta rakyat Malaysia. Pada waktu shilling ini masih berada dalam edaran, hampir setiap orang pernah memegangnya. Ia berada di dalam dompet, tabung, mesin layan diri dan kaunter kedai setiap hari. Disebabkan penggunaannya yang begitu meluas pada masa itu, ramai menyangka shilling ini akan sentiasa mudah ditemui. Namun apabila masa berlalu dan shilling ini tidak lagi digunakan dalam urusan harian, semakin banyak kepingannya hilang daripada edaran. Ada yang tersimpan di rumah, ada yang hilang, dan ada juga yang rosak akibat penyimpanan yang tidak betul. Inilah yang menjadikan sesetengah pengumpul mula memberi perhatian kepada shilling RM1 tahun 1993. Mereka bukan hanya melihat nilai muka shilling tersebut, tetapi mereka melihat sejarah yang dibawanya. Setiap calar, setiap corak dan setiap butiran pada shilling mempunyai kisah tersendiri. Ramai orang beranggapan semua shilling lama pasti mahal. Hakikatnya tidak begitu. Dalam dunia pengumpulan shilling, terdapat beberapa perkara yang menentukan sama ada sesuatu shilling mempunyai daya tarikan kepada pengumpul atau tidak. Perkara pertama ialah keadaan fizikal shilling. Shilling yang masih mempunyai permukaan yang jelas, tidak terlalu haus dan masih mengekalkan butiran asal biasanya lebih menarik perhatian. Perkara kedua ialah bagaimana shilling itu disimpan. Ada orang menyimpan shilling di dalam bekas khas selama bertahun-tahun sehingga keadaannya masih kelihatan hampir seperti baru. Ada pula yang membiarkannya bercampur dengan shilling lain sehingga dipenuhi calar. Perkara ketiga ialah permintaan daripada pengumpul. Kadang-kadang sesuatu shilling menjadi lebih popular apabila semakin ramai orang ingin melengkapkan koleksi mereka. Bayangkan dua orang memiliki shilling RM1 tahun 1993. Kedua-duanya mempunyai tahun yang sama. Namun apabila diperhatikan dengan teliti, satu daripadanya masih bersih dan mempunyai corak yang tajam, manakala satu lagi sudah haus akibat digunakan bertahun-tahun. Walaupun kedua-duanya ialah shilling yang sama, minat pengumpul terhadap kedua-duanya boleh menjadi sangat berbeza. Sebab skim pengumpul sering menggunakan cahaya yang terang ketika memeriksa shilling. Mereka melihat setiap bahagian dengan teliti. Mereka memeriksa sama ada terdapat kesan calar yang banyak, sama ada bahagian tepi masih kemas dan sama ada reka bentuk asal masih jelas. Ada juga yang menggunakan sarung tangan ketika memegang shilling. Ini kerana minyak daripada jari boleh meninggalkan kesan pada permukaan shilling jika ia disentuh terlalu kerap. Bagi orang biasa perkara ini mungkin tidak penting,
tetapi bagi pengumpul setiap butiran kecil boleh memberi kesan kepada keadaan shilling. Satu kesilapan yang sering dilakukan oleh pemilik shilling ialah menggilap shilling menggunakan ubat pengilat logam. Mereka menyangka shilling akan menjadi lebih cantik dan lebih bernilai. Sebenarnya ramai pengumpul lebih menghargai permukaan asal shilling berbanding shilling yang telah dibersihkan secara berlebihan. Selain nilai koleksi, shilling RM1 tahun 1993 juga mengingatkan ramai rakyat Malaysia kepada kenangan masa lalu. Ada yang menggunakannya ketika zaman persekolahan, ada yang menyimpannya di dalam tabung sejak kecil dan ada juga yang menerimanya daripada ibu bapa sebagai duit belanja harian. Setiap kali melihat shilling ini, ramai yang teringat kepada suasana kedai runcit lama, pasar malam dan pelbagai kenangan yang tidak mungkin berulang. Inilah yang menjadikan shilling bukan sekadar alat pembayaran, tetapi juga sebahagian daripada sejarah kehidupan. Dalam dunia numismatik, sejarah memainkan peranan yang sangat penting. Ramai pengumpul lebih berminat memiliki shilling yang mempunyai cerita di sebaliknya berbanding sekadar melihat nilai wang yang tertera. Ada pengumpul yang sanggup menghabiskan masa bertahun-tahun untuk melengkapkan koleksi mengikut tahun pengeluaran. Bagi mereka, setiap shilling yang berjaya diperoleh memberikan kepuasan yang sukar digambarkan. Mungkin ketika ini anda juga mempunyai beberapa keping shilling RM1 tahun 1993 tanpa menyedarinya. Ia mungkin berada di dalam laci, dompet lama, kotak simpanan atau tabung yang sudah lama tidak dibuka. Ramai orang tidak pernah memeriksa shilling mereka kerana menganggap semuanya hanyalah wang lama yang tidak lagi digunakan. Tetapi selepas mengetahui bahawa pengumpul sentiasa mencari shilling dalam keadaan terbaik, ramai mula membuka semula simpanan mereka. Menariknya, ada juga individu yang mewarisi koleksi shilling daripada ibu bapa atau datuk dan nenek mereka. Pada mulanya mereka tidak mengetahui apa-apa mengenai shilling tersebut. Namun selepas mempelajari sedikit demi sedikit mengenai dunia pengumpulan shilling, mereka mula menghargai setiap keping yang dimiliki. Shilling RM1 tahun 1993 juga sering menjadi permulaan kepada ramai pengumpul baharu. Mereka bermula dengan hanya satu keping shilling, kemudian semakin berminat untuk mencari tahun-tahun lain sehingga akhirnya memiliki satu koleksi yang lengkap. Sebenarnya, hobi mengumpul shilling bukan sekadar mengenai nilai. Ia mengajar kita tentang sejarah, kesabaran dan kepentingan menjaga sesuatu yang mempunyai nilai warisan. Setiap shilling yang disimpan dengan baik boleh menjadi kenangan yang berharga untuk generasi akan datang. Jadi, jika anda masih mempunyai shilling RM1 Malaysia tahun 1993, jangan terburu-buru menganggap ia hanyalah shilling lama. Luangkan sedikit masa untuk melihat keadaannya dengan lebih teliti. Siapa tahu, mungkin shilling yang anda simpan selama ini mempunyai cerita yang lebih menarik daripada yang anda sangkakan. Dan saya ingin bertanya sekali lagi. Di manakah anda akan menjual shilling lama anda jika suatu hari nanti ada pengumpul yang berminat mendapatkannya? Simpan dahulu jawapan anda kerana pada bahagian akhir video nanti saya akan berkongsi perkara yang perlu anda tahu sebelum membuat sebarang keputusan, termasuk anggaran nilai shilling RM1 Malaysia tahun 1993 yang menjadi perhatian ramai. Ramai orang menyangka bahawa apabila sesuatu shilling sudah lama tidak digunakan, ia tidak lagi mempunyai sebarang kepentingan. Namun bagi pengumpul, keadaan adalah sebaliknya. Semakin lama masa berlalu, semakin sukar untuk menemui shilling yang masih berada dalam keadaan yang benar-benar baik. Skim sebabnya ramai peminat numismatik sentiasa memeriksa shilling yang mereka temui, walaupun hanya sekeping shilling RM1 Malaysia tahun 1993. Bayangkan berapa juta keping shilling ini pernah beredar di seluruh negara. Ia digunakan di pasar, kedai runcit, restoran, stesen minyak dan pelbagai tempat lain. Selepas bertahun-tahun digunakan, kebanyakan shilling mengalami calar, kesan hentakan dan permukaan yang semakin haus. Oleh sebab itu, shilling yang masih mengekalkan butiran asalnya lebih mudah menarik perhatian pengumpul. Ada pengumpul yang menyimpan shilling mereka di dalam album khas. Setiap shilling mempunyai ruang sendiri supaya tidak bergesel dengan shilling lain. Ada juga yang menggunakan kapsul lutsinar bagi melindungi shilling daripada habuk, kelembapan dan sentuhan tangan.
Penjagaan seperti ini membantu mengekalkan keadaan shilling untuk jangka masa yang panjang. Satu perkara yang menarik dalam dunia pengumpulan shilling ialah kesabaran. Ramai pengumpul tidak mendapatkan semua shilling yang mereka inginkan dalam masa yang singkat. Ada yang mengambil masa bertahun-tahun untuk melengkapkan koleksi mereka. Setiap kali menemui sekeping shilling yang dicari, mereka merasakan satu kepuasan yang sukar digambarkan. Bagi sesetengah orang, nilai sebenar sesebuah shilling bukan hanya pada wang yang mungkin boleh diperoleh daripadanya. Nilai itu juga datang daripada sejarah, kenangan dan usaha untuk memelihara sebahagian daripada warisan negara. Shilling RM1 tahun 1993 menjadi simbol kepada satu zaman yang pernah dilalui oleh berjuta-juta rakyat Malaysia. Pernahkah anda terfikir berapa ramai orang yang pernah memegang shilling yang kini berada dalam simpanan anda? Mungkin ia pernah digunakan untuk membeli sarapan, membayar tambang atau dimasukkan ke dalam tabung seorang kanak-kanak bertahun-tahun dahulu. Setiap shilling mempunyai perjalanan yang unik sebelum akhirnya sampai ke tangan pemiliknya sekarang. Ramai penonton mungkin tertanya-tanya bagaimana hendak mengetahui sama ada shilling mereka masih berada dalam keadaan yang baik. Cara paling mudah ialah melihat dengan teliti pada permukaan shilling. Adakah coraknya masih jelas? Adakah tulisan masih mudah dibaca? Adakah bahagian tepinya masih kemas? Semua perkara ini sering menjadi perhatian pengumpul. Selain itu, elakkan daripada membersihkan shilling menggunakan bahan kimia atau menggilapnya sehingga kelihatan terlalu berkilat. Ramai pemilik shilling melakukan perkara ini dengan niat yang baik, tetapi tindakan tersebut boleh mengubah permukaan asal shilling. Kebanyakan pengumpul lebih menghargai shilling yang masih mengekalkan keadaan asalnya. Ada juga orang yang menyimpan shilling bersama barang-barang lama seperti wang kertas, stem dan dokumen bersejarah. Lama-kelamaan koleksi tersebut menjadi sesuatu yang sangat bermakna kepada keluarga mereka. Bukan kerana semuanya bernilai tinggi, tetapi kerana setiap satu membawa kenangan yang tidak dapat diganti. Satu lagi perkara yang menarik ialah semakin ramai golongan muda mula meminati dunia pengumpulan shilling. Mereka bukan sekadar ingin mengetahui nilai sesuatu shilling, tetapi juga ingin memahami sejarah di sebalik pengeluarannya. Minat ini membantu memastikan warisan numismatik terus dihargai oleh generasi akan datang. Jika anda mempunyai anak atau cucu, cuba tunjukkan kepada mereka shilling RM1 tahun 1993. Ceritakan bahawa suatu ketika dahulu shilling ini digunakan dalam kehidupan seharian. Perkongsian seperti ini bukan sahaja memperkenalkan sejarah, malah boleh menimbulkan minat mereka terhadap dunia koleksi. Kadang-kadang seseorang menemui shilling lama ketika membersihkan rumah, mengemas stor atau membuka dompet yang sudah lama tidak digunakan. Penemuan seperti ini sering mencetuskan rasa ingin tahu. Mereka mula mencari maklumat, memeriksa keadaan shilling dan belajar mengenali dunia numismatik. Apa yang menjadikan hobi ini begitu menarik ialah setiap shilling mempunyai kisahnya sendiri. Tidak semua shilling menjadi rebutan, tetapi setiap satu tetap mempunyai tempat dalam sejarah mata wang Malaysia. Jika anda benar-benar ingin menyimpan shilling sebagai koleksi, pastikan ia disimpan di tempat yang kering dan bersih. Elakkan daripada mendedahkannya kepada kelembapan yang boleh menjejaskan permukaan logam. Dengan penjagaan yang baik, shilling dapat dikekalkan dalam keadaan yang lebih baik untuk tempoh yang lama. Sekarang saya ingin kembali kepada soalan yang saya ajukan pada awal video. Di manakah anda akan menjual shilling lama anda jika suatu hari nanti anda mendapati ia mempunyai nilai yang menarik? Sebelum membuat sebarang keputusan, jangan tergesa-gesa. Luangkan masa untuk memahami keadaan shilling yang anda miliki. Bandingkan maklumat yang anda peroleh dan pastikan anda mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat pengumpul. Pengetahuan sentiasa lebih bernilai daripada membuat keputusan secara terburu-buru. Dan kini tibalah bahagian yang paling dinanti-nantikan. Ramai yang ingin mengetahui sama ada shilling RM1 Malaysia tahun 1993 benar-benar mempunyai nilai dalam dunia koleksi. Jawapannya ialah, bagi shilling yang berada dalam keadaan koleksi yang sangat baik, lengkap dengan butiran yang jelas dan memenuhi kriteria yang dicari oleh sesetengah pengumpul,
terdapat dakwaan bahawa nilainya boleh mencecah sekitar $1,300 dalam keadaan serta situasi pasaran tertentu. Perlu diingat bahawa $1,300 bukanlah harga tetap untuk semua shilling RM1 tahun 1993. Nilai sebenar bergantung kepada keadaan fizikal shilling, tahap pemeliharaan, permintaan semasa dan persetujuan antara pembeli serta penjual. Oleh itu, jangan menganggap setiap shilling RM1 1993 secara automatik mempunyai nilai tersebut. Namun begitu, jika anda masih menyimpan shilling ini di rumah, tiada salahnya untuk memeriksanya dengan teliti. Mungkin selama ini anda menyimpan sekeping sejarah yang bukan sahaja mempunyai nilai sentimental, malah turut menarik perhatian peminat koleksi. Terima kasih kerana menonton sehingga ke penghujung video. Jika anda menikmati perkongsian seperti ini, jangan lupa tekan like, subscribe dan aktifkan loceng notifikasi supaya anda tidak terlepas video-video akan datang mengenai shilling lama Malaysia yang mungkin masih berada dalam simpanan anda. Dan sebelum anda meninggalkan video ini, saya ingin bertanya sekali lagi. Adakah anda masih mempunyai shilling RM1 Malaysia tahun 1993? Tulis jawapan anda di ruangan komen. Mungkin pengalaman anda akan membantu penonton lain yang juga sedang memeriksa koleksi shilling mereka. Siapa tahu, shilling yang anda simpan hari ini mungkin menjadi permulaan kepada satu hobi yang penuh dengan sejarah dan pengetahuan.